Hybrid ke elektrik? Elektrik ke hybrid? Hybrid ke? Kalau korang sedang silu dekat EV tapi masih nak cuba-cuba, Volvo XC90 facelift boleh korang pertimbangkan. Facelift kedua ni rupa dia dah dekat sama dah dengan model lineup EV Volvo dengan lampu tukul besi tar, grill yang lagi lebar dan rim 20 inci. Model ni juga dapat sistem gantungan aktif chassis air yang tingkatkan lagi rasa keselesaan dan keyakinan pemanduan. Bahagian dalam pula nampak lagi segak dengan susun atau kabin yang baru, skrin infotainment 11.2 inci dengan sokongan aplikasi Google dan kerusi kulit napa. XC90 datang dengan dua jenis sistem hybrid iaitu mild hybrid dan juga PHEV. Untuk mild hybrid, kuasa yang dijana adalah 263 horsepower dan 390 Nm of torque. Manakala untuk PHEV pula menjana kuasa 462 horsepower dan 709 Nm of torque dan boleh bergerak dengan kuasa elektrik sahaja sejauh 77 km. Sesuai untuk mereka yang nak cuba-cuba memandu EV tanpa anxiety. Untuk harga pula, Volvo XC90 bermula 418,888 dan 434,888. Jadi, mana satu yang korang pilih? Hybrid ke elektrik? Elektrik ke hybrid? Hybrid ke elektrik? Elektrik ke